Dekat. Mana tak ni? Yang laptop tu. Kenapa tak dapat lagi lah? Oh, kena buat IC. Sorry, tu lambat aku kita geng. Ada orang sakit. Ada something. Kenapa? Kalau aku rasa macam dia bangsa bangsa rumah kita sama. Malaysia tu bagi IC apa situ? Aku dah penting. Nak tanya. Nak? Sekejap. Di sini Cik Win. Kamu minta jumpa kau. Dia cik dan something. Actually, sekarang bukan lagi demo ni tau. Kita orang nak ganti something lah. Tadi saya ada dengar macam bagi maklumat dekat somewhere. Like macam benda privacy. Carry no balik. Oh, aku jual. Aku beli laptop. Yang tak terbaru je lah, murah. 1,200 je. Gila kah? Macam belilah. Kau Dah boleh dapat lah. Belum lagi dia belum dapat Tak lagi. bagi. Dia baru dapat dia kata. Tapi dah bayar deposit dah dia kata. Maksud tu, kenapa kena bagi nak dia selalu sama bagi IC? Kau takut. Tante kena save lah. Aku dah tak ada duit. Pasal Berarti ingat tak siapa weh? Faham lah kan? Kadang pernah ada kes dia pernah cerita kat kita orang yang dia pernah kena kes scam. Lepas tu dapat balik duit dia sebab dapat tangkap kan? Cuba kena pekat. Kau tanya Ira macam mana nak buat. boleh je lah. Dekat mana? Darwin. Kau dah habis kelas ke? Dah habis. Kenapa? Jom buat ajak. Jom ngobrol kat dalam. Kena ada ikut. Okey. Kenapa weh kau nak ajak? Aku nak tanya, hari tu kau pernah kena scam kan? Kau kena scam tadi ni? Masa aku kena tu, masa tu aku kerja. Aku ada kenal dengan seorang kakak ni. Sekali kerja kat tempat aku tu lah. Kakak ni memang baik sangat. Banyak lah benda-benda yang aku tak tahu. Semua aku tanya dia. Dia pun jenis tak ada ilmu untuk share pengalaman dia kerja kat situ. Kerja kat situ pun memang kita orang rapat. Lepas 3 bulan, bila cuti SEM dah nak habis, aku pun resign kerja. Tapi hubungan kakak dengan adik tu tak terputus. Satu hari ni, dia jemput aku masuk dalam tim cepat kaya. Aku percaya and aku masuklah dalam grup tu. Daripada situlah aku kena scam. So, aku punya kes ni kira dapat selesaikan lah sebab orang yang scam aku tu satu tempat kerja lama. So, aku kenal dia. Dia pun kenal aku. Macam tu lah cerita dia. Weh Ira, teman aku pergi report. Duit aku dah tak ada dah ni. Kenapa? Tak apa, pergi je sebab aku pun pernah juga kena macam ni. Aku tak faham tu kena macam ni. Aduh. Apa jom kita ikut je. Pergi je. Saya kena stay. Nope. Huh?